Anak puan, tuan disahkan menghidap autism. Bila dengar ayat ni daripada doktor, mesti rasa macam dunia berhenti sekejap kan? Kepala terus serabut, macam-macam benda bermain kat fikiran. Percayalah, anda tak lalui semua ni sorang-sorang. Jadi, anggaplah perkongsian kita kali ini macam satu peta jalan, satu panduan yang jelas untuk bantu anda dalam perjalanan yang baru bermula ni. Okey, dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, jadi apa yang kita akan bincangkan hari ini? Ada 4 perkara utama. Mula-mula sekali, kita akan fahamkan betul-betul apa itu autism dan kita akan patahkan beberapa mitos yang selalu kita dengar. Lepas tu, kita akan tengok pula pilihan-pilihan rawatan yang ada. Jangan risau, kita akan permudahkan. Kemudian, yang bestnya, kita akan bina satu toolkit harian yang anda boleh terus guna kat rumah. Dan akhir sekali, yang paling penting, kita akan cakap pasal macam mana nak sokong seluruh keluarga, termasuklah diri anda sendiri. Petikan ni memang betul-betul kena kan? Sejurus lepas dapat diagnosis tu, mesti ada rasa terkejut, sedih, keliru, kadang-kadang rasa macam kehilangan sesuatu pun ada. Nak tahu tak? Semua perasaan tu normal. Sangat normal. Jadi, jangan lawan perasaan tu. Benarkan diri anda untuk rasa semua tu. Itu bukan tanda anda lemah, tapi ia adalah langkah pertama yang paling penting untuk kita terus bergerak ke depan. Baik, jom kita terus masuk ke bahagian 1, dari diagnosis ke pemahaman. Kat sini, kita akan bina asas yang paling penting, iaitu dengan memperbetulkan beberapa salah faham yang paling besar tentang autism. Okey, kita mulakan dengan mitos yang paling menyakitkan hati dan paling tak betul. Tolong dengar betul-betul ya. Autism bukan salah ibu bapa. Ia tiada langsung kaitan dengan cara anda mendidik anak. Bukan salah anda. Kepercayaan yang dah lapuk ni dah lama sangat membebankan ramai keluarga tanpa sebab yang munasabah. Jadi, buang terus mitos ni jauh-jauh. Jadi, kalau bukan salah didikan, apa sebenarnya gangguan spektrum autism atau ASD ni? Macam ni, cuba jangan bayangkan ia sebagai satu benda je. Bayangkan ia macam satu spektrum pelangi. Setiap warna tu berbeza kan? Macam tu jugalah individu dengan autism. Masing-masing unik, dengan kekuatan dan cabaran yang tersendiri. Sebab itulah perkataan spektrum tu penting sangat. Tak ada dua orang dengan autism yang betul-betul sama. Okey, untuk kita lebih jelas lagi, jom kita senaraikan apa yang tidak menyebabkan autism. Ia bukan disebabkan oleh apa yang anak anda makan, bukan disebabkan oleh toksin. Jadi tak perlu nak detox apa-apa. Bukan disebabkan oleh trauma. Dan yang ini, yang paling penting sekali dan dah dibuktikan oleh sains beratus kali, bukan disebabkan oleh vaksin. Puncanya sangat kompleks. Para saintis percaya ia adalah gabungan faktor genetik dan persekitaran. Okey, bila kita dah faham sikit-sikit asasnya, kita masuk pula ke bahagian 2. Bab rawatan ni memang boleh buat pening kepala sikit. Banyak sangat pilihan kan? Tapi jangan risau, kita akan cuba susun dan jelaskan satu persatu supaya nampak lebih jelas. Bila sebut pasal rawatan, sebenarnya kita boleh bahagikan kepada beberapa kategori utama. Ada pendekatan tingkah laku yang fokus untuk ubah suai kelakuan. Kemudian ada pendekatan perkembangan yang tujuannya untuk tingkatkan kemahiran macam bercakap dan berkawan. Ada juga yang fokus pada pendidikan dalam kelas, pendekatan sosial untuk bina hubungan dan kadang-kadang ada juga rawatan farmakologi atau ubat-ubatan untuk bantu uruskan isu lain macam anxiety atau keresahan. Ini dia soalan paling penting yang mesti semua ibu bapa tanya. Dengan macam-macam jenis terapi dan program kat luar sana, siap ada yang janji bulan dan buntang lagi, macam mana kita nak tahu mana satu yang betul-betul berkesan, yang ada bukti saintifik, bukan setakat cakap-cakap je? Okey, jawapannya ada di sini. Inilah yang pakar panggil sebagai amalan berasaskan bukti atau evidence-based practices. Ini bukan terapi yang ikut-ikut orang atau yang viral sekejap. Ini adalah intervensi yang dah dikaji secara saintifik dan terbukti berkesan. Contohnya macam terapi tingkah laku ABA, penggunaan jadual visual, cerita sosial untuk faham situasi sosial dan banyak lagi yang anda nampak di sini. Jadi, bila anda pilih salah satu dari senarai ini, anda boleh rasa lebih yakin. Okey, kita dah sentuh sikit pasal teori dan jenis-jenis terapi. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling praktikal, bahagian yang anda boleh terus buat kat rumah hari ini juga. Selamat datang ke bahagian 3, kit harian autisme anda. Salah satu drama paling besar kat rumah selalunya masa peralihan aktiviti kan? Contohnya dari tengah seronok main, tiba-tiba kena suruh pergi mandi. Boleh jadi perang dunia. Nah, ini 3 strategi mudah yang sangat berkesan. Pertama, guna jadual visual. Letak gambar-gambar aktiviti, jadi dia nampak apa yang akan jadi lepas ni. Kedua, guna pemasa. Jadi dia tahu 5 minit lagi masa main akan habis. Ketiga, guna papan mula-mula kemudian. Contoh,
Mula-mula kemas mainan, kemudian kita boleh makan aiskrim. Mudah, jelas dan sangat membantu. Okey, pasal isu sensori pula. Mungkin anak anda tak boleh tahan bunyi bising atau rimas dengan tag kat baju. Ini adalah beberapa trik mesra sensori yang anda boleh cuba. Ada phone kepala pembatal hingar, bagus untuk pergi shopping mall. Selimut berwajaran atau weighted blanket boleh bagi rasa tenang. Alat fidget untuk bantu dia fokus. Sediakan satu sudut senyap kat rumah untuk dia recharge. Benda-benda nampak kecil, tapi percayalah, impaknya sangat besar untuk keselesaan dia. Dari tadi kita asyik cakap pasal anak kan? Sekarang kita akan beralih kepada wira yang tak didendang dalam perjalanan ni, iaitu anda, ibu bapa. Ya, bahagian 4 ni khas untuk anda. Sebabnya mudah, anak yang disokong dengan baik datangnya daripada ibu bapa yang kuat dan disokong juga. Mesti anda pernah dengar mitos yang menakutkan ni kan? Yang kononnya 80% perkahwinan dengan anak autisme akan berakhir dengan perceraian. Tolong, lupakan terus nombor tu. Itu mitos. Kajian sebenar pada tahun 2010 mendapati angkanya adalah sekitar 24%. Angka ni tak jauh beza pun dengan pasangan lain. Jadi jangan biarkan mitos yang tak berasas ni tambah lagi tekanan yang sedia ada. Betul, saya tak nafikan. Membesarkan anak dengan autism memang ada cabarannya tersendiri untuk perkahwinan. Stres boleh meningkat, masa untuk berdua mungkin kurang, tekanan kewangan pun ada. Itu semua realiti. Tapi, di sebalik semua cabaran tu, ada peluang yang sangat besar untuk anda berdua berkembang. Ramai pasangan dapati ikatan mereka jadi lebih kuat, mereka belajar berkomunikasi dengan lebih baik dan mereka ada satu tujuan bersama yang sangat jelas. Ia boleh jadi satu ujian yang menguatkan lagi hubungan, bukan sebaliknya. Dan ini pesanan yang paling penting untuk anda. Ingat tak perumpamaan cawan yang kosong tak boleh menuang air? Maksudnya, anda tak boleh jaga orang lain kalau anda tak jaga diri sendiri. Tolong ingat, menjaga diri anda, ambil masa untuk recharge. Itu bukan tindakan mementingkan diri. Itu satu keperluan. Anak anda perlukan anda dalam versi yang terbaik. Akhir sekali, saya nak tinggalkan anda dengan pesanan ini. Cuba kita ubah sikit cara kita berfikir. Daripada fokus untuk betulkan kelemahan anak kita, apa kata kita mula meraihkan keunikan dan kekuatan mereka? Cuba lihat dunia melalui mata mereka. Tumpukan pada potensi mereka yang tak terbatas. Ya, perjalanan ini mungkin tak sama macam yang anda bayangkan dulu. Tapi percayalah, ia tetap boleh jadi satu perjalanan yang luar biasa dan sangat indah.